Macam mana masa tengah shoot, kita nak tengok jam tanpa tengok jam? Satu hari satu info pasal kamera. Kadang-kadang masa kita tengah shoot, terutamanya kita tengah shoot pengantin ataupun klien duduk depan kita nak tahu masa, kita nak alert pada masa dah pukul berapa, dah habis ke sesi, dah habis ke limit klien bayar kita tu. Tapi kalau boleh kita tak maulah banyak kali tengok jam. Kita tak mau klien tengok kita asyik kejap tengok jam kan. Jadi cara korang nak tengok jam tanpa korang perlu tengok jam adalah korang boleh tengok jam dekat kamera. Setiap kali kita tangkap gambar, dia akan tulis detail gambar tu kita tangkap pada pukul berapa, minit berapa, saat berapa. Jadi walaupun korang pakai jam, saya sendiri pun kalau saya pergi job saya akan pakai jam. Tapi kalau depan klien, kalau boleh kita tak ambuh banyak kali klien tengok kita asyik duk tengok jam. Macam nak sabar-sabar nak tunggu job tu habis kan. Dia benda ni akan menyebabkan klien rasa kurang selesa lah shoot dengan kita kan. Macam kita nak cepat-cepat habis tinggalkan dia. Jadi cara macam mana kita nak tengok jam adalah tengok jam dekat kamera. Bila kita terdetik nak tahu masa nak tengok jam tu, just tangkap gambar sekeping, tengok dekat kamera tu, gambar yang kita ambil tadi ada masa dekat bawah tu. Itulah cara nak tengok jam tanpa tengok jam masa job.